Seperti yang semua tahu, saya guna Kush Ion Grip, dan hari ini saya akan tunjuk cara pakainya. Pertama sekali, anda perlu bersihkan gigi palsu anda. Saya guna Polident Denturi Cream. Kemudian, keringkan sepenuhnya gigi palsu dan rendam Kush Ion Grip dalam air panas selama 5 minit. Selepas 5 minit, angkat dan lap hingga kering. Bila anda keluarkan, ia akan keluar lembik. Ambil sebanyak saiz duit shilling 25 sen, kemudian gulung menjadi berbola kecil. Ia akan terasa lekit, jadi selepas itu gulung panjang seperti cacing. Apabila sudah tidak melekit lagi, letakkan pada gigi palsu. Ia akan nampak seperti ini. Tunggu kira-kira 2 minit sebelum masukkan ke dalam mulut, sebab produk ini mengandungi alkohol dan boleh menyebabkan rasa pedih. Ulang langkah yang sama untuk gigi palsu atas, gulung seperti cacing, tunggu hingga tidak melekit, kemudian letakkan. Saya guna lebih banyak untuk gigi palsu atas kerana sering masuk sisa makanan, jadi mahu pastikan ia benar-benar kuat. Dan ini hasilnya, saya sangat puas hati. Selepas siap, masukkan kedua-dua gigi palsu dan gigit rapat. Rasa sedutan sempurna, sangat kukur dan selesa. Tekan butang tempah sekarang hari ini untuk dapatkan promosi sehingga 50% diskaun.